Apakah kesan Mars Bar 47 gram ni kepada tahap gula dalam darah anda? Okey, ini Mars Bar ni 47 gram. Saya akan makan dan selepas 2 jam, saya akan lihat dekat CGM saya ni, Continuous Glucose Monitor ni, selepas 2 jam dan kita akan tengok graf yang menunjukkan tahap gula peningkatan dalam darah saya. So, saya akan makan Mars Bar ni dan akan tengok selepas 2 jam. Saya makan ni dengan perut kosong. Okey, setelah lebih 2 jam saya makan Mars Bar 47 gram ni. Boleh tengok chart ni, tahap glukos saya starting dalam 4.1 macam tu, milimol. Dan peak ialah dalam 6.1, 6.2 milimol. So, ada peningkatan 2 milimol dekat situ. So, itu satu spike yang agak tinggi lah untuk satu ni. Dan kalau tengok lepas tu dia terus turun lah. Apa lagi makanan ataupun minuman yang patut saya cuba seterusnya? Komen dekat bawah.